Hazihi sanati lillahi Lillahi ta'ala. ta'ala. Dah masuk Islam, kenalah puasa. Hari ni berapa banyak rumah kena repair? Alo Gajah, Tampin, Seremban, Labu. Tak apalah, kita kan tengah nak kumpul duit kahwin. Sabar sikit, okey? Saya nak balik nilai tau. Saya nak jumpa Abah. Kesian dia buka puasa seorang-seorang. Nanti kirim salam dekat uncle ya. Apa kata awak sendiri yang kirim salam dekat bakal pak mentua awak tu? Lagipun nilai dengan Labu tak jauh pun. Kalau awak puasa penuh hari ni, saya akan masakkan makanan favourite awak. Ayam masak merah? Tapi, kena puasa tau. Kena sabar. Ini boleh telan ke tak ni? Hai. Sabar. Nanti jemput minum ya. Tak apa makcik, terima kasih. Sama-sama. Sabar.哇，有很多哈呢，吃饭先。 Sabar. Tapi, kena puasa tau. Kena sabar. Fik, ada breakdown lah 266 Selatan. Jom kita ke sana. Sayang, saya tinggal satu rumah je lagi. Alhamdulillah. Okey tak tu puasa? Sabar je lah. Asing, kamu rushing tak? Kenapa Pak Din? Ada satu lagi problem lah. Hah? Kita ke surau boleh? Tak sempat nak sampai nilai. Kena tolong orang surau ni. Susah nanti dia orang nak sembahyang. Alah, tak apalah. Nak buat macam mana? Tapi minggu depan kita buka sekali, okey? Tapi saya teringin ayam masak merah awak. Ini je. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asing. Nak pergi mana? Berbukalah dulu. Bukan tadi dah. Lah, mualah baru ke? Jom. Bila masuk jawinya? Jawi? Nah, Pak Din kumpul sama-sama jemaah tadi. Harap-harapnya dapatlah penuhkan sikit tabung kahwin kamu tu ya. Terima kasih. Jemput makan. Semoga kebaikan kamu dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kan best? Berbuka sama-sama. Balik-baliklah selalu Nadia. Bawa asing sekali. Abah kat rumah ni sorang-sorang. Sunyi. Boleh, nanti kita datang lagi ya, Abah. Pakcik. Belum halal lagi.